Kita nak makan kuih raya kan? Puan dah belikan ni. Tak apalah, buat apa. Tak pernah sihat. Batuk, demam. Ni baru baik demam. Ya Allah. Kau ni asal naik cuti raya je demam. Cuti naik raya je demam. Alhamdulillah. Makan banyak sangat ni ke? Apa ketupat rendang semua ke? Bukanlah musim kan cuaca tak menentu. Batuk-batuk usia pun sama juganya. Lah, tu lain. Lain kali masa raya tu standby lah Mustani, Nutri Tapi kalau Mustani tak ada, standby je dengan Nutri macam kita kan. Hari tu Mustani dah habis. Nutri ni senang sangat nak bawa tau. Masa hari tu balik kampung, saya bawa ni untuk seksi keluarga saya. Ambil ni dia bantu juga untuk kuatkan kita punya sistem imun badan tau. Sebab dalam ni semua dia mengandungi bahan-bahan sunnah dan juga herba-herba lah. Okay? Kalau macam dalam ni ada ubi bit, dia bantu untuk meningkatkan atau menguatkan kita punya sistem imun badan. Selain tu juga dia bantu juga untuk kita punya sistem pengharaman. Biasalah kan dengan cuaca sekarang tak menentu, lagi pula bila waktu raya kita makan makanan yang berminyak. Ambil ni bagus. So yang ada masalah organ dalaman pun boleh amalkan. Kalau yang untuk yang ada masalah HB darah rendah ke, ada masalah ambal pinggang bocor, ada masalah fatty liver, ambil Nutri kau amalkan saja. Senang tau nak buat berjalan, sebab tu dah tak pernah lupa. Kalau Musa ni tak ada, jangan risau. Ni penggantinya. Kau cubalah. Oh, yang ni ke? Ni tak pernah try lagi. Nantilah aku cuba. Yelah, dah 2-3 hari ni yang boleh rasa dia bau. Tak nikmat dia bila makan tu. Tahu ikhtiar dengan ni boleh baik kan? InsyaAllah. Nak tukar lah pula pada suplemen. Kita try tau, jangan lupa. Sedap, rasa dia pun sedap. Ini, anak-anak kita kan suka sangat tau. Kalau macam kakak dengan adik tu, diorang kongsi berdua. Kita cuba, sedap. Okay.